Are you surgical based guy or medical based guy? Based on the posting yang saya pergi, saya dapat tahu specialty mana yang saya tak suka dulu. Instead of cakap mana saya suka. Tak suka ni adakah? Dia bukan tak suka, less interest. Jangan tak suka. Kalau tak suka dia tak berkat. Tapi less interest ni because of the doctor ke ataupun the field itself? The field itself. The field itself lah. For example, macam saya tak suka MSK kan, musculoskeletal. Musculoskeletal orthopaedic. Saya tak suka orthopaedic. Tapi dia pun tak suka orthopaedic. tapi doktor yang saya jumpa tu baik je. Pandai kau cover Pandai kau. KBJ mana ni? Kacau. Nama dia tak suka feel. Pakar baik. Pakar baik. Kau jangan kau nanti doktor janggut ni. Okay. Ajar si orto. Saya boleh cakap kan, dekat satu hospital tu antara doktor yang paling baik seorang ni, dia orthopedic surgeon. Oi, tiba. Pandai disclaimer. Tiba lah kau ni. Tadi kau dah tag, kau tarik balik. Okay, tapi kenapa Yunus, kenapa you rasa orthopedic yang the least interest in terms of you rasa kenapa? Sebab the way dia punya kerja tu agak Kasar. Saya tak suka tengok I audit see. Tapi kasar dalam OT je. Kat luar dia tak kasar. Kat luar dia dia baik. Kecuali kasar dengan K lah. Dia tak kasar. Cuma dia extend aku je. Tak betul.